Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syuhada binti Syarul Effendi. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang wawasan kepimpinan diri. Satu refleksi terhadap hala tuju peribadi saya sebagai pemimpin muda yang ingin berkembang secara menyeluruh dalam aspek nilai, ilmu dan tindakan. Kepimpinan bukanlah semata-mata tentang kuasa dan pangkat, tetapi ia adalah satu proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai matlamat bersama. Dalam dunia yang pantas berubah, mempunyai wawasan adalah amat penting kerana ia memberi arah, motivasi dan konsentrasi kepada seseorang pemimpin. Pembentangan saya ini bertujuan untuk mencapai tiga objektif utama. Yang pertama adalah untuk menjelaskan wawasan kepimpinan peribadi saya. Kedua, untuk menganalisis 5 sifat utama kepimpinan yang ingin saya bentuk dalam diri saya. Dan ketiga, untuk menunjukkan strategi pembangunan diri saya ke arah menjadi seorang pemimpin yang berkesan. Wawasan saya dirangka berdasarkan prinsip SMART. Spesifik, saya ingin menjadi pemimpin muda yang berilmu dan amanah. Measurable, saya ingin memberi impak positif kepada komuniti saya. Achievable, ia adalah sesuatu yang realistik berdasarkan kemahiran dan peluang semasa saya. Relevant, ia berkait rapat dengan pembangunan diri dan masyarakat. Dan time bound, wawasan ini dirancang untuk dicapai dalam tempoh 5 tahun. 5 sifat kepimpinan. Dalam membentuk kepimpinan diri, saya memberi fokus kepada 5 sifat utama iaitu amanah, berpengetahuan luas, berwawasan, berani serta inovatif dan sentiasa belajar. Setiap sifat ini mempunyai makna yang mendalam dan peranan tersendiri dalam menjadikan seseorang itu pemimpin yang unggul. Sifat amanah bermaksud memegang tanggungjawab dengan jujur dan telus. Pelan tindakan saya untuk mengamalkan sifat ini adalah dengan menepati masa dan janji, merekod tanggungjawab secara konsisten serta melakukan refleksi diri secara mingguan. Idola saya dalam aspek amanah ialah Rasulullah SAW yang dikenali sebagai Al-Amin, iaitu insan yang paling dipercayai oleh masyarakatnya. Rasulullah SAW ialah contoh teladan yang terbaik dalam aspek amanah. Kepribadian baginda yang adil, jujur dan konsisten menjadikan baginda bukan sahaja dihormati sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai pemimpin sosial yang unggul. Sifat berpengetahuan luas merujuk kepada usaha berterusan dalam menambah ilmu dan memahami isu semasa. Pelan tindakan saya termasuk membaca 2 buku setiap bulan, menghadiri seminar dan webinar serta menulis dan berkongsi nota ilmu. Idola saya ialah Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin, seorang tokoh yang menggabungkan ilmu sains dan agama dalam dakwahnya. Beliau merupakan individu yang berkarisma dan berwibawa dalam menyampaikan ilmu. Penerakan ilmu beliau berasaskan fakta dan dalil menjadikan penyampaiannya lebih diyakini dan memberi kesan kepada pendengar dari pelbagai latar belakang. Pendekatan Datuk Dr. Daniel menggabungkan sains moden dengan ajaran Islam membuktikan bahawa ilmu bersifat menyeluruh dan saling melengkapi. Ini mengajar saya bahawa kepimpinan mesti berasaskan ilmu yang menyeluruh dan seimbang. Sifat berwawasan bermaksud mempunyai hala tuju yang jelas. Saya bercita-cita membentuk hala tuju tersebut melalui pembangunan vision board dan penulisan jurnal impian secara mingguan. Tokoh yang menjadi idola saya adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir dikenali sebagai bapa pemodenan Malaysia. Kepimpinan beliau memberi inspirasi dalam merancang strategi pembangunan negara yang jauh ke hadapan. Semangat beliau untuk melihat Malaysia maju mendorong saya membentuk wawasan diri. Beliau menekankan pentingnya pendidikan, nilai murni, kerja keras dan disiplin. Kepimpinan beliau turut menonjol di peringkat antarabangsa khususnya dalam memperjuangkan isu global seperti keadilan dan kemanusiaan. Wawasan 2020 merupakan contoh bagaimana visi yang jelas boleh menggerakkan seluruh negara. Ia bukan sahaja merangkumi aspek ekonomi tetapi juga pembangunan sosial, pendidikan dan perpaduan. Ini memberi saya contoh nyata betapa pentingnya visi dalam kepimpinan.
Sifat berani ialah kemampuan menyuarakan kebenaran dan bertindak dalam situasi yang mencabar. Saya ingin mengasah sifat ini melalui penyertaan dalam kelab debat dan latihan komunikasi berkesan. Idola saya adalah YB Said Sadiq. Beliau ialah simbol keberanian anak muda yang lantang menyuarakan isu-isu penting seperti ketulusan dan hak belia. Keberanian menjadi inspirasi kepada saya untuk bersuara demi perubahan walaupun berdepan risiko. Walaupun berdepan pertuduhan, beliau tetap hadir ke mahkamah dan memberi kerjasama penuh. Ini membuktikan bahawa keberanian sejati bukanlah tidak merasa takut, tetapi tidak bertindak walaupun dalam ketakutan. Inovatif dan sentiasa belajar. Sifat ini bermaksud sentiasa mencari idea baru dan terbuka kepada ilmu baru. Saya akan mengikut kursus dalam talian dan bereksperimen dengan projek-projek baru. Tokoh inspirasi saya ialah Elon Musk. Elon Musk adalah tokoh dunia yang berani mencabar norma dan menghasilkan teknologi baru untuk memanfaatkan manusia sejagat. Beliau ialah contoh individu yang tidak pernah berhenti belajar. Belajar daripada kegagalan. Kejayaan SpaceX hadir selepas beberapa kegagalan. Prinsip beliau ialah failure is an option here, menunjukkan bahawa inovasi tidak akan berlaku tanpa keberanian untuk gagal dan bangkit semula. Analisis SWOT. Kekuatan saya ialah amanah dan minat membaca. Kelemahan saya ialah kekangan masa dan kurang pengalaman. Peluang datang daripada seminar dan program pembangunan kepimpinan. Ancaman terbesar saya ialah persaingan dan kekangan masa. Untuk mengatasi kekangan ini, saya akan menyusun jadual masa yang lebih berkesan dan mencari mentor sebagai sumber bimbingan dan motivasi. Penilaian kemajuan. Saya menilai kemajuan diri melalui refleksi bulanan, maklum balas daripada mentor dan rakan-rakan, serta senarai semak pencapaian sifat kepimpinan yang saya tetapkan. Carta Perkembangan. Saya menggunakan carta radar untuk menilai perkembangan 5 sifat utama ini setiap bulan. Ini membantu saya melihat kekuatan dan aspek yang perlu ditingkatkan. Cadangan penambahbaikan diri. Saya akan terus memperbaiki diri dengan menghadiri bengkel kepimpinan, membina jaringan dengan pemimpin pelajar lain dan mengamalkan nilai-nilai kepimpinan dalam aktiviti harian saya. Saya berharap dapat menjadi insan yang amanah, berpengetahuan, berwawasan, berani dan inovatif. Saya ingin memberi impak positif kepada masyarakat melalui ilmu dan nilai murni. Dengan semangat dan integriti, saya percaya kita semua mampu mencipta perubahan bermakna. Sekian pembentangan saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.